Lelaki itu bertanya lagi, siapakah orang berpuasa yang paling banyak ganjarannya? Baginda SAW bersabda, orang yang paling banyak mengingati Allah dalam puasanya. Demikianlah baginda SAW bersabda tentang solat, zakat, haji dan sedekah, yakni solat, zakat, haji dan sedekah yang paling afdal ialah yang paling banyak Allah Subhanahu wa taala diingati dalam melakukan amalan-amalan itu. Lantas Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata kepada Sayyidina Umar, "Wahai Abu Hafs, orang yang berzikir telah memperoleh segala kebaikan." Baginda SAW bersabda, betul apa yang kamu katakan. Ulang, daripada Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa seorang laki-laki telah bertanya Rasulullah SAW, apakah jihad yang paling besar ganjarannya? Baginda SAW bersabda, orang yang paling banyak mengingati Allah Subhanahu wa taala dalam jihadnya. Lelaki itu bertanya lagi, siapakah orang berpuasa yang paling banyak ganjarannya?